Ya, sungguhnya bila kamu rasa berat nak qiyam, nak puasa sunat pun berat, rasa sedang ditambat. Qad qabbal sekali itu yang menambat kamu ialah khati'ah. Kesilapan kita tambatan ruh dalam. Tak nampak luar tadi. Macam orang kena tambat kaki, tambat tangan, kita suruh dia jalan. Nanti dia kata kita apa? Kau ni kilo. Kau dah tambat kaki aku, kau suruh aku berjalan. Mana boleh? Ya, takkan boleh berjalan kalau ditambat kaki tangan. Begitulah rohani kita takkan boleh berjalan ke hadarat Allah kalau ditambat oleh maksiat dan mungkar. Sila terat dan putuskan tambatan, dan tambatan itu yang Tuhan bagi putus tu dia punya alat, Masya Allah. Ya, Tuhan bagi free kan. Istighfar, taubat. Banyak mana dosa dia pun penuh bumi langit. Bila bertaubat habis. At-ta'i min azam kama la zambalah. Dia bertaubat sungguh habis, Tuhan hapuskan. Itu kasih sayang Tuhan kepada umat Rasulullah SAW. Berbanding umat dulu. Umat dulu tengok dalam surah Baqarah kan, dia nak taubat, faqtulu anfusakum. Kena bunuh diri dulu. Kau bunuh diri kau, baru aku terima taubat, Tuhan kata. Oh, kalau hari ini Tuhan letak situ, tahu apa orang taubat tak tahu macam ni. Ini dia bagi free. Tu, oleh kerana dia bagi besar ruang tu, kita ambil sungguh-sungguh dan sentiasa bermohon pertolongan daripada Allah setiap saat. Ya, sebab di berjalan nafsu kita ni sangat-sangat dicemburui oleh syaitan dan nafsu, ya, rohani kita.